Pernah tak anda terfikir macam mana kalau satu sumbangan amal yang kita buat boleh bagi impak yang berkekalan? Maksud saya, bukan untuk sehari atau setahun, tapi untuk selamanya, untuk generasi yang akan datang. Persoalan macam ni lah yang sebenarnya jadi nadi kepada satu konsep yang luar biasa. Satu konsep di mana kebaikan yang kita buat tu takkan terhenti. Sebaliknya, ia terus berkembang dan memberi manfaat tanpa henti. Konsep ni dikenali sebagai wakaf. Okey, senang cerita macam ni. Cuba bayangkan anda dermakan sebuah bangunan. Lepas tu, ada penyewa yang bayar sewa. Duit sewa itulah yang digunakan untuk tujuan amal. Bangunan tu sendiri, aset asal tu, ia kekal utuh, tak diusik dan terus-terusan menjana manfaat. Inilah yang membezakannya dengan derma sekali beri yang biasa tu. Tapi macam mana-mana sumbangan pun, mesti akan timbul satu cabaran utama. Persoalan amanah atau kepercayaan. Sebab bila kita memberi kan, lagi-lagi dalam bentuk duit tunai yang kita tahu senang lesap, kita mesti akan terfikir, adakah sumbangan saya ni diuruskan dengan betul, sampai tak ia kepada orang yang sepatutnya? Dan kerisauan ni memang berasas. Kajian pun ada sebut, persepsi tentang kebocoran dan pembaziran ni memang boleh hakis keyakinan penderma. Jadi, macam mana sistem ni bina dan kekalkan amanah tu? Jawapannya terletak pada dua prinsip teras dalam Islam, iaitu ihsan dan amanah. Jom kita tengok macam mana dua prinsip ni jadi macam tulang belakang kepada keseluruhan sistem kepercayaan ni. Okey, pertama sekali ihsan. Ihsan ni mudah faham, ia adalah standard kualiti yang paling tinggi. Maksudnya, buat sesuatu dengan cara yang terbaik, seolah-olah kita sentiasa diperhatikan. Bagi organisasi wakaf, ini bermakna pengurusan dana mesti telus, laporan mesti jujur dan impak mesti maksimum. Satu komitmen terhadap kecemerlangan. Yang kedua, amanah. Yang ni pula adalah tunjang accountability. Ia satu tanggungjawab suci untuk jaga apa yang dah diamanahkan, dalam kes ni, duit penderma, dan pastikan ia sampai ke sasaran dengan penuh integriti. Okey, prinsip-prinsip ni memang bagus. Tapi sebagai penderma, macam mana kita nak nampak ia diamalkan? Apa tanda-tanda nyata yang kita boleh perhatikan untuk pastikan satu inisiatif wakaf tu memang boleh dipercayai? Berdasarkan kajian, ada 3 elemen utama yang jadi penunjuk yang sangat jelas. Anggaplah ini macam senarai semak ataupun checklist untuk anda menilai ketelusan dan kebolehpercayaan sesebuah inisiatif wakaf. 3 benda ni sangat mudah. Pertama, ada kelulusan rasmi tak? Kedua, siapa pemegang amanahnya? Dan ketiga, apa tujuannya? Adakah ia dinyatakan dengan jelas? Jom kita bedah satu persatu. Tanda nombor 1 ialah kelulusan rasmi. Di Malaysia, sebagai contoh, Majlis Agama Islam Negeri atau MIN adalah satu-satunya pemegang amanah tunggal yang sah bagi semua wakaf. Ini bermakna mana-mana institusi lain yang nak uruskan wakaf, mereka wajib dapat kelulusan daripada MIN dulu. Dan ini bukan lagi teori. Nombor-nombor rujukan macam yang anda nampak ni, inilah bukti nyatanya yang menunjukkan yang inisiatif tu berada di bawah pengawasan badan rasmi. Inilah lapisan accountability kita yang pertama dan paling penting. Seterusnya, kita kena tahu siapa yang bertanggungjawab. Siapa yang buat keputusan tentang dana yang kita dah sumbangkan. Kejelasan tentang struktur tadbir urus ni sangat-sangat kritikal. Slide ni tunjukkan bezanya dengan sangat jelas. Di satu pihak, mungkin kita cuma nampak satu nama dan nombor telefon. Tapi di pihak lain, ada jawatan kuasa yang dinamakan, ada lembaga pengarah. Struktur yang kedua ni mewujudkan satu sistem semak dan imbang. Jadi, keputusan dibuat secara kolektif, bukan oleh seorang individu sahaja. Dan tanda ketiga, yang mungkin paling penting bagi kita sebagai penderma, kemana perginya duit saya? Tujuan yang jelas dan spesifik memastikan sumbangan kita diguna selaras dengan niat asal kita. Tujuannya boleh jadi sangat khusus. Contohnya, nak kumpul dana untuk beli sebuah van. Atau boleh jadi lebih umum, macam untuk dana pendidikan. Kedua-duanya sah, asalkan ia dinyatakan dengan jelas. Jadi, kita sebagai penderma tahu ke mana sumbangan kita disalurkan. Jadi, kenapa semua ni penting? Ini bukan sekadar soal ikut peraturan tau. Inilah poin utamanya. Kelulusan rasmi, pemegang amanah yang jelas dan tujuan yang dinyatakan, semua ni adalah cara prinsip ihsan dan amanah diterjemahkan daripada falsafah kepada amalan. Ia adalah bukti komitmen sesebuah organisasi terhadap kecemerlangan dan accountability.
Mekanisme inilah yang memastikan janji amal abadi dapat ditunaikan. Ia membina satu jambatan kepercayaan yang kukuh yang membolehkan niat murni kita sebagai penderma sampai kepada masyarakat dan memberi manfaat yang berkekalan. Sebagai penutup, mari kita fikirkan sejenak. Kalau kita mula menuntut standard ketelusan yang sama, kelulusan rasmi, tadbir urus yang jelas dan tujuan yang spesifik dalam semua sumbangan amal yang kita buat, cuba bayangkan bagaimanakah ia akan mengubah impak kedermawanan kita secara keseluruhannya.